Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anak-anak murid sekalian. Nama saya Cikgu Azma daripada SBP Integrasi Kurang Pasu dan hari ini saya akan mengajar Matematik Tingkatan 3 iaitu Bab 5 Nisbah Trigonometri. Standard kandungan 5.1 iaitu sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Kita akan tumpukan kepada standard pembelajaran 5.1.1 di mana murid boleh mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Terdapat 3 info utama yang pelajar perlu tahu dalam subtopik ini. Yang pertama ialah apakah itu sudut tirus? Sudut tirus ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Yang kedua, apakah itu sudut tegak? Sudut tegak ialah sudut yang bernilai 90 darjah. Dan yang terakhir, apakah itu segitiga bersudut tegak? Segitiga bersudut tegak mempunyai satu sudut tepat 90 darjah dan dua sudut lain ialah sudut tirus. Jenis-jenis sisi dalam segitiga bersudut tegak. Terdapat 3 sisi dalam segitiga bersudut tegak iaitu sisi hipotenus, iaitu sisi yang bertentangan dengan sudut tegak ataupun sudut tepat ataupun sudut 90 darjah dan merupakan sisi yang terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Seterusnya ialah sisi bertentangan. Sisi ini berada bertentangan dengan sudut tirus yang diberi. Dan yang terakhir ialah sisi bersebelahan. Sisi ini berada bersebelahan dengan sudut tirus, namun ia bukan sisi untuk hipotenus. Mari kita tengok gambar rajah yang pertama. Dekat sini merupakan sudut tirus bagi segitiga bersudut tegak. Untuk sisi yang berada bersebelahan dengan sudut tirus merupakan sisi bersebelahan. Kat sini cikgu labelkan A dan B, maka A dan B ialah sisi bersebelahan dengan sudut tirus. Seterusnya ialah sisi bertentangan. Sisi bertentangan dia berada bertentangan dengan sudut tirus iaitu contoh cikgu bagi C dan D. So di sini C dan D ialah sisi bertentangan. Dan yang terakhir ialah sisi hipotenus. Sisi hipotenus berada bertentangan dengan sudut 90 darjah. So dekat sini sisi bertentangan cikgu labelkan sebagai D dan E. Jadi D dan E merupakan sisi hipotenus. Okey, seterusnya untuk gambar rajah kedua, sudut tirus berada di sini. Untuk sisi bersebelahan, ia berada bersebelahan dengan sudut tirus. So dekat sini A dan B, maka A dan B ialah sisi bersebelahan kerana berada bersebelahan dengan sudut tirus. Seterusnya ialah sisi bertentangan. Sisi bertentangan yang seperti mana yang kita tahu dia berada bertentangan dengan sudut tirus. Di sini C dan D merupakan sisi bertentangan kerana berada bertentangan dengan sudut tirus. Dan yang terakhir ialah sisi hipotenus. Kat mana sisi hipotenus ia berada bertentangan dengan 90 darjah. So E dan F berada ialah sisi hipotenus kerana bertentangan dengan 90 darjah. Faham anak murid? Okey, seterusnya kita akan tengok nota tambahan. Untuk mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan, anda perlu pilih sudut tirus iaitu fokus pada salah satu daripada dua sudut yang kurang daripada 90 darjah. Yang kedua, kenal pasti hipotenus iaitu sisi yang sentiasa terpanjang dalam sudut segitiga. Dan yang ketiga ialah sisi bertentangan, sisi yang berada di seberang sudut tirus yang anda pilih. Sisi bersebelahan, sisi yang melekat pada sudut tirus yang anda pilih tetapi bukan hipotenus. Tips penting untuk subtopik ini. Kedudukan sisi bertentangan dan bersebelahan berubah mengikut sudut tirus yang dirujuk. Dan hipotenus adalah satu-satunya sisi yang tidak pernah berubah kedudukannya. Itu sahaja daripada cikgu. Kita akan bertemu semula dalam video yang kedua iaitu latihan 5.1.1. Terima kasih.